Dengan Public Gold, kita ada pilihan untuk bayar secara bulanan. Ada dua kaedah utama, iaitu melalui EPP ataupun Easy Payment Purchase, dan yang kedua melalui akaun emas Gap ataupun Gold Action Program. Contohnya, kita nak dapatkan gold bar 100 gram dengan harga hampir RM60,000. Melalui EPP, kita boleh pilih ansuran 6 bulan ataupun 10 bulan. Harga emas tu akan dikunci sepanjang tempoh tersebut dan kita hanya perlu bayar ikut pada jadual. Cara ini perlukan komitmen setiap bulan sehingga bayaran itu selesai. Lepas habis bayar, gold bar ni kita boleh ambil dekat mana-mana syarikat Public Gold melalui booking appointment. Kaedah kedua adalah kaedah akaun Gap. Dengan akaun Gap, kita boleh menabung ikut pada bajet bulanan yang sangat fleksibel. Bila tabungan kita dah capai 100 gram, kita boleh keluarkan terus emas 100 gram ni daripada akaun. Bezanya, Gap tak perlukan komitmen setiap bulan macam EPP. Kita bebas menabung ikut pada kemampuan dan bajet yang kita ada. Jadi, sama ada kita nak beli emas secara terus, EPP ataupun menabung dekat akaun emas Gap, semuanya mudah dengan Public Gold. Yang penting, pilih kaedah belian emas yang bersesuaian dengan kemampuan poket kita. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi brosur dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas pada hari ini.